Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang ragam ayat tunggal. Ragam ayat dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek asal, manakala ayat pasif terbentuk daripada ayat aktif transitif yang mengutamakan objek asal. Pembahagian ragam ayat adalah seperti berikut. Pertama, ayat aktif, iaitu ragam aktif transitif dan ragam aktif tak transitif. Bagi ragam ayat pasif pula terbahagi kepada tiga, iaitu imbuhan kata kerja pasif sama ada imbuhan ber dan ke-an, imbuhan di dan ter, imbuhan apitan ke-an dengan pelengkap. Yang kedua, kata diri pertama dan kedua, dan yang ketiga, kata kena hadir selepas kata kerja. Mari kita lihat satu persatu berdasarkan jenis tersebut. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Subjek asal menjadi judul dan unsur yang diterangkan. Ayat aktif terdiri daripada dua bentuk, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat aktif transitif mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau klausa komplement sebagai unsur penyambut kata kerja. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif dan tidak mempunyai objek sebagai penyambut kata kerja. Terdapat dua jenis ayat aktif tak transitif, iaitu ayat aktif tak transitif berpelengkap dan ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap. Ayat aktif transitif berpelengkap ialah ayat aktif tak transitif dengan keterangan boleh digugurkan, manakala berpelengkap dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. Mari kita lihat contoh-contoh bagi ragam ayat. Berdasarkan contoh yang diberikan, perkataan yang berwarna merah itu merupakan kata kerja. Untuk frasa nama sebagai objek, Azmi menulis buku itu. Buku itu ialah objek. Yang kedua, Syazana menyatakan bahawa Zulaikha sudah baik. Bahawa Zulaikha sudah baik ialah klausa komplement sebagai objek. Yang ketiga, mengambilkan ayah secawan kopi. Ayah ialah objek tepat, secawan kopi ialah objek CP. Jadi, ini adalah kata kerja dua objek. Dan yang berikutnya, mengembirakan kami. Mengembirakan ialah kata adjektif yang menerima imbuhan menkan, menjadikan kata kerja yang kata dasarnya ialah kata adjektif boleh hadir dengan kata penguat di bahagian hadapan seperti sungguh, amat dan sebagainya. Kata kerja yang kata dasarnya kata adjektif sebenarnya objek bagi kata kerja itu boleh digugurkan. Contohnya, mengembirakan kami. Maka, kami yang bertindak sebagai objek boleh digugurkan dalam ayat tersebut. Yang kedua ialah ayat aktif tak transitif. Ayat aktif tak transitif ini terbahagi kepada dua, iaitu berpelengkap dan tanpa pelengkap. Berpelengkap bermaksud keterangan tidak boleh digugurkan. Manakala tanpa pelengkap, keterangan boleh digugurkan. Keterangan ialah unsur selepas kata kerja tersebut. Contoh, kanak-kanak itu sedang mandi. Ayat itu difahami. Di kolam hanyalah unsur keterangan dan unsur keterangan ini boleh digugurkan. Tetapi dalam konteks yang kedua, kereta itu ada. Ada ialah kata kerja tak transitif berpelengkap. Pelengkapnya ialah penghawa dingin dan penghawa dingin itu berunsur keterangan yang tidak boleh digugurkan dalam kata kerja tersebut. Ragam kedua ialah ayat pasif. Ayat pasif merupakan bentuk pasif bagi ayat aktif transitif. Ayat ini mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat pasif terbahagi kepada tiga bentuk yang utama, iaitu yang pertama, ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif. Contohnya, imbuhan ber dan ke-an. Contohnya, baju saya sudah berlipat. Berlipat ialah ayat pasif, kata kerja pasif. Yang kedua, budak itu kelaparan. Kelaparan ialah kata kerja pasif. Bentuk yang kedua ialah ayat pasif dengan kata kerja berimbuhan di dan ter.
Kata kerja berimbuhan di biasanya disertai dengan kata oleh tambah frasa nama. Namun, perkataan oleh itu boleh digugurkan jika tidak mengubah maksud asal ayat. Contoh, pisang itu digoreng oleh emak sebentar tadi. Perkataan oleh boleh digugurkan menjadikan pisang itu digoreng emak sebentar tadi. Contoh yang kedua menggunakan imbuhan ter. Rumah itu terbina dalam masa 1 tahun. Yang ketiga ialah ayat pasif dengan kata kerja berimbuhan ke-an dengan pelengkap. Contohnya, lelaki itu ketinggalan. Ketinggalan apa? Ketinggalan kereta api. Jadi, kereta api bertindak sebagai pelengkap dalam ayat tersebut. Yang kedua ialah ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Kata ganti diri pertama dan kedua ada dalam bentuk lengkap dan ada dalam bentuk kritik, yakni dipendekkan. Contoh, aku menjadi ku, engkau menjadi engkau. Dalam contoh kata ganti diri, pertama, buku itu sudah aku baca. Kalau kita gunakan kritik, buku itu sudah ku baca. Yang kedua, kata ganti diri kedua. Pokok itu engkau tanam. Pokok itu kau tanam. Bentuk yang ketiga ialah ayat pasif dengan perkataan kena sebelum kata kerja. Contoh ayat, perompak itu kena tangkap. Dan sebenarnya boleh ditambah kena tangkap oleh polis. Tetapi ini bersifat optional sahaja. Sebagai tambahan, saya akan berikan tips bagaimana menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Lihat contoh-contoh yang diberikan. Sekian, terima kasih.